Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung sikit lagi untuk pengurusan admin. Admin nak tukar semua ni ya. Okey, kita akan log masuk. Kita masukkan username dan kata laluan kita yang kita boleh check di spreadsheet kita. Okey, kita akan log masuk. Ni kita boleh save lah. Okey. Okey, seterusnya bila dah log masuk, kita akan tukar nama sekolah. Kalau kita lihat ni sekarang ni pelawat 184. Okey, sebab dia masih gunakan portal pengurusan sekolah. Okey, kemaskini, profil dan ucapan. Okey, cuba kita ubah kat sini. Contohnya panitia SMK Zainab 1. Ni kita buat panitia matematik kan. Matematik SMK Zainab 1. Kita cuba ubah nama laman. Okey, kita save, simpan tetapan. Okey, jadi sekarang ni buat sini tetapan sedang disimpan di belakang. Jadi kita tak nampak. Okey, bila dah selesai ni dia akan keluarlah panitia matematik SMK Zainab 1 dan kalau kita lihat pelawat ni tak berubah, kita kena reload barulah dia akan berubah jumlah pelawat. Okey, kita boleh masukkan lagi image, kemudian nama ketua panitia, jawatan ketua panitia. Kalau kita nak ketua panitia lah. Kalau kita nak ketua pun boleh. Kemaskini. Okey, ni nama. Contohnya Azian Humaira. Okey, jawatan ketua panitia ataupun pengetua, bergantung pengetua. Contoh. Okey, ni ucapan pengetua. Okey, bawahnya, okey, sini logo. Klik. Kita boleh pilihlah logo sekolah kita. Contoh-contoh. Logo sekolah kita. Klik dan open. Ataupun double klik. Okey, latar belakang. Header kat belakang tu, klik. Kita download lah header kita nak. Okey, ni gambar pentadbir. Klik. Okey, contohnya kita pergi bahagian gambar pentadbir pula. PKP, PKM dan sebagainya. Okey, kita boleh pilih gambar pentadbir, klik ataupun ambil satu. Double klik. Okey. Kemudian kalau nak tambah barisan pentadbir, PKP, PKM, PKCO, ketua bidang dan sebagainya ataupun terus kepada jawatan kuasa panitia. Dah siap. Statistik lah. Guru lelaki perempuan, murid lelaki perempuan dan kita klik simpan tetapan. Okey, untuk data-data yang kita buat tadi, dia akan simpan secara senyap. Dia tak ada loading dan sebagainya. Kalau loading pun di bahagian sheet di belakang. Kalau kita lihat, data tak masuk lagi. Nanti dia akan keluar notifikasi yang data telah selesai. Dah selesai, dia akan berubah semualah. Gambar yang kita masukkan. Oh, lupa ni nak tukar. Contohnya kita tak nak tukar. Tak nak taklimat mesyuarat. Kita nak benda lain. Kita klik kemaskini profile. Kat sini. Sini kita boleh tukar. Dia beza dia antara ni ada koma. Contohnya kita buang satu ni. Taklimat kita nak buat PLC. Contoh. PLC. Kemudian DSKP. Koma. Dia kena ada koma antara tajuk-tajuk ni. Kategori-kategori ni. Kehadiran tak nak. Contoh. Buang. Delete. Ni koma-koma. Buang satu koma. Okey. PLC, DSKP, bengkel, kertas kerja, mesyuarat, lain-lain. Kita masuk kat sini. Kemudian kita simpan semula tetapan. Bila kita simpan tetapan, dia simpan di belakang ni. Sedang uruskan bahagian di belakang. Dan kat sini, masih belum bertukar. Kena selesai dulu belakang. Selesai. Depan pun dia akan bertukar. Okey. Sekarang ni dah selesai ni. Untuk seterusnya, saya tunjukkan macam mana. Lepas ni macam mana nak tambah menu di bahagian tepi. Itu pengurusan admin part 2 Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.